Kita baru je restock guys, Daiwa Saltiga tahun 2025 guys. Sebelum ni memang dah habis, sekarang ni kita baru masuk, tapi tak banyak guys. Hari ni aku buat set Slow Jig Daiwa Saltiga terbaru tahun 2025. Dekat sini guys, Daiwa Saltiga ni size dia 300 HL. Jadi siapa-siapa dengan cari Daiwa Saltiga 300 HL, nak cari satu set, korang kena beli set ni. Set ni memang bala korang beli. Rod yang aku pairkan dekat sini, rod Daiwa Outrange. Korang boleh tengok dekat sini, rod Daiwa Outrange XVSJ. Untuk slow jig memang sesuai. PE ada dua, PE1 dengan PE2. Rod ni 2 piece butt joint. Dan korang akan dapat sekali dengan tali Yamato size 30 LB guys, 300 meter. Jadi guys, sebelum aku tunjuk barang dekat korang, kalau korang beli set ni, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat kedai dekat atas, nak beli, korang kena PM kita orang pada nombor yang tertera. Dan offer ni sampai barang habis. Jadi barang tak banyak, kalau korang nak, korang beli terus. Jadi Daiwa Saltiga tahun 2025 ni, kalau korang nak tengok spek dia, korang boleh tengok kat sini. Ini spek dia guys. Kalau korang tak sempat tengok, korang screenshot je. Size 300 HL, ratio 7:31. Design dia memang lawa guys. Datang siap dengan line guide. Line guide, body baru, body design baru. Memang lawa guys. Sekarang tengah famous, tengah viral lah mesin ni. Ramai yang beli Daiwa Saltiga tahun 2025 ni. Cranking padu, performance memang mantap. Untuk rod pula guys, rod ni Daiwa Outrange tahun 2025. Korang boleh tengok kat sini. Nampak tu 25 tu. Ini tahun 2025. Ada dua spek, PE1 dan PE2. Panjang rod ni 6 kaki 3, 2 piece butt joint. Untuk yang PE1, berat umpan dia korang boleh tengok dekat sini. Berat umpan dia 120 gram hingga 210 gram. Itu yang PE1. PE2, berat umpan dia korang boleh tengok lagi sekali, 150 gram hingga 250 gram. Jadi untuk tali pula, tali korang akan dapat tali Yamato guys. Tali Yamato size 30 LB. Untuk buat main jigging memang sedap lah. Diameter 0.23 boleh masuk sebanyak 300 meter. Kalau korang tengok sebelum ni pun, customer-customer kita yang pakai 30 LB ni, kita cakap dengan dia ikan boleh tarik ikan bawah 30 kilo lah. Tapi diorang tarik ikan lebih daripada 30 kilo cuma menggunakan tali Yamato size 30 LB sahaja. Ketahanan 5 hingga 10 tahun. Tali Yamato ni lembut lah. Itu special dia. Ni 30 LB dia punya lembut, korang tengok ni. Dia punya lembut macam 10 pound je. Memang sangat lembut. Jadi harga dia satu set ni 2,300 harga net guys. Tu harga offer. Korang dapat rod Daiwa Saltiga, korang dapat rod Daiwa Outrange dengan mesin Daiwa Saltiga dengan tali Yamato. Harga 2,300 harga net. Itu dah harga dah kering diskaun, dah habis diskaun. Jadi kalau korang berminat, nombor dekat atas, alamat pun dekat atas. Nak beli korang PM cepat-cepat sementara barang masih ada. Nanti barang dah tak ada, korang kena tunggu lagi. Jadi kalau korang berminat, roger je. Dengan satu butang je guys, aku dah boleh tahu dah tali Yamato ni okey ke tak okey. Ini mesin test tali. Kita tiap-tiap minggu test tali Yamato nak bagi korang full performance. Jadi guys, tali Yamato ni dia lembut dan licin. Dia memang number one lah. Sebab sekarang mesin memang sangat lembut guys. Dan kekuatan dia guys, Yamato punya tali ni, untuk 20 LB, ikan seberat 20 kilo ke bawah dia boleh tarik. Sama dengan LB-LB yang lain. Dan untuk ketahanan dia guys, 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun korang boleh pakai tali Yamato.